Aman sahaja. Yang mana terpaksa mereka turun. Dan bila mereka turun, orang kafir datang bunuh ke baki-baki yang ada atas itu. Jadi di perkampungan Maharis itu Nabi dirawat luka Nabi. Sayyidina Ali cari air di belakang bukit ni dan bawa air untuk cuci luka Nabi dengan perisai. Perisai tu apa perisai? Tak ada perisai. Kapten Amerika tu. Macam tu. Bawa cari air untuk cuci luka Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, betapa sayangnya Nabi kepada Sayyidina Hamzah. Nabi telah sembahyang 70 kali ke atas jenazah Hamzah. 70 kali Nabi sembahyang jenazah dekat satu orang Nampak pada kita betapa sayangnya Nabi kepada Hamzah. Macam mana sembahyang 70 kali? Kita ada berapa? 70 orang yang syahid. Nabi letak Hamzah di depan, sembahyang jenazah. Kata Nabi kata apa? Bawa jenazah yang kedua. Jenazah kedua diletak di sebelah Hamzah, sembahyang lagi sekali. Nabi kata apa? Angkat jenazah kedua, Hamzah kekalkan situ. Bawa jenazah yang ketiga, letak jenazah ketiga. Sebanyak 70 kali Nabi sayang, Nabi solat jenazah ke atas Hamzah. Wahsy telah belah dada dia, telah keluarkan jantung. Ada satu riwayat kata keluarkan hati, dan mamah hati itu mentah-mentah. Dan Wahsy ni tuan-tuan, waktu Fatah Mekah, Nabi telah tulis nama. Saya ceritakan kat Hudaibiyah, 11 orang yang ada nama untuk dibunuh. Salah seorang adalah Wahsy. Dia minta maaf. Dan Wahsy datang pegang kaki Rasulullah, maafkan saya. Saya sedia beriman dengan kamu.